Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Nurul Nabilah binti Muhayuddin. Nama saya Nazatul Umairah binti Abdul Malik daripada OUM Melaka bernombor matriks 9608 1508 5382 001. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menceritakan cerita rakyat iaitu cerita Badang. Tapi, sudah 3 pagi Badang pergi melihat bubunya. Tak ada seekor ikan pun terperangkap di dalam bubu itu. Dia menahan bubu itu semula di anak sungai di tepi belukar. Dia lihat banyak ikan sedang bermain di dalam sungai. Tapi, sudah 3 pagi Badang pergi melihat bubunya. Tak ada seekor ikan pun terperangkap di dalam bubu itu. Dia menahan bubu itu semula di anak sungai di tepi belukar. Dia lihat banyak ikan sedang bermain di dalam sungai. Pagi esoknya pula, Badang pergi melihat bubunya. Alangkah hampa hatinya. Tiada seekor ikan pun terperangkap di dalam bubunya. Di tebing sungai, dilihatnya sisik-sisik ikan berselerak. Dia pun berfikir, binatang apa pula yang memakan ikan ini? Tanya Badang sendirian. Dia pun berfikirlah, apa ya binatangnya yang makan ikan ni? Daripada hari tu tak datang-datang lagi ikan dalam bubunya. Kenapa ya? Pagi esoknya pula, Badang pergi melihat bubunya. Alangkah hampa hatinya. Tiada seekor ikan pun terperangkap di dalam bubunya. Di tebing sungai, dilihatnya sisik-sisik ikan berselerak. Dia pun berfikir, binatang apa pula yang memakan ikan ini? Tanya Badang sendirian. Dia pun berfikirlah, apa ya binatangnya yang makan ikan ni? Daripada hari tu tak datang-datang lagi ikan dalam bubunya. Kenapa ya? Badang pun berfikir, baik aku tunggu di sini malam ini. Aku nak lihat binatang apa yang memakan ikan di dalam bubu ini. Petang itu, Badang menahan bubunya seperti biasa. Kali ini, dia tidak pulang ke rumah. Dia bersembunyi di sebalik sepohon pokok. Maksudnya, Badang, dia bersembunyi di sebalik pokok ni nak tengoklah kenapa ikan ni tak pernah-pernah masuk dalam bubunya kan. Jadi, dia pun bersembunyi dan nak tengok apa yang akan berlaku pada bubunya itu. Badang pun berfikir, baik aku tunggu di sini malam ini. Aku nak lihat binatang apa yang memakan ikan di dalam bubu ini. Petang itu, Badang menahan bubunya seperti biasa. Kali ini, dia tidak pulang ke rumah. Dia bersembunyi di sebalik sepohon pokok. Maksudnya, Badang, dia bersembunyi di sebalik pokok ni nak tengoklah kenapa ikan ni tak pernah-pernah masuk dalam bubunya kan. Jadi, dia pun bersembunyi dan nak tengok apa yang akan berlaku pada bubunya itu. Masa Badang tengah tunggu tu di sebalik pohon, Badang tu tengok tau, dia nampak satu lembaga tu muncul pada waktu malam. Waktu tu dah tengah malam lah. Dia dah tengah malam, gelap kan. Tapi Badang nampak ada satu lembaga tu yang sangat besar. Lembaga tu tengah buat apa? Lembaga tu terus pergi dekat bubu dia tadi. Dia buat apa dengan bubu dia tu? Dalam bubu tu ada ikan tau sebenarnya. Tapi lembaga tu dia ambil ikan tu semua, dia ratah sampai habis. Tak ada satu ekor pun ikan tinggal. Jadi masa tu juga Badang terus pergi dekat lembaga itu. Dia buat apa? Dia melompat keluar, dia pergi dekat lembaga tu. Dia nampak lembaga ni apa? Dia nampak lembaga ni berjanggut panjang. Berjanggut panjang sampai ke perut. Lepas tu mata dia tu merah menyala. Pernah tengok tak mata dia macam mana? Dia merah menyala. Lepas tu
janggut dia panjang. Itu lembaga yang badan nampak tu. Takut tak? Cici pun takut lah. Lepas badan nampak je lembaga tu, terus badan cekak janggut lembaga tu dengan kuat sekali. Dia cekak macam ni. Kan janggut panjang tu kan. Janggut panjang, lepas tu badan dia cekak. Dia cekak macam ni dekat janggut lembaga tu. Lepas tu cakap apa? Oh, kamu rupanya yang memakan ikan aku ya. Aku bunuh kamu. Cakap badang. Tapi dia kata apa? Lembaga ni cakap, jangan bunuh hamba. Lepaskanlah hamba. Hamba akan jadikan Tuhan hamba gagah. Kata lembaga. Dia menggigil ketakutan masa dia dengar cakap tu kan. Tapi badang tak percaya. Dia kata apa? Kamu pembohong, tipu. Badang dengar dia cakap macam tu kan. Badang cakap, kamu penipu. Lepas tu dia buat apa? Badang rentap janggut lembaga itu sampai putus. Sampailah lembaga tu apa? Dia takut. Dia takut sebab badang sangat kuat sampai tarik janggut dia sampai putus. Lepas tu lembaga tu apa? Dia buat apa? Dia takut kan? Lepas tu dia lari lah. Lepas tu badang pun macam tak puas hati. Dia geram sangat kan. Sebab ikan dia tak dalam bubu. Rupanya dia yang makan. Lepas tu badang sangat geram. Badang ambil satu batang pokok tu kan. Kan sebatang pokok tu kan dia berat, dia besar kan. Lepas tu badang tarik je sebatang pokok tu, cabut. Kalau teacher yang cabut tu tak boleh. Tapi badang dia tarik je sebatang pokok tu sampai cabut. Lepas tu badang pun terfikir, kenapa aku boleh cabut senang ni Dia cabut lagi sekali. Senangnya. Lepas tu dia pun buat lagi. Lepas tu dia kata, maksudnya dekat sini dia nampak lah. Dia terfikir, aku kuat kot. Tariknya ni pun dah cabut terus. Esoknya pula, badang pergi ke hutan yang berhampiran. Dia nak test, dia nak try macam mana, apa benda yang dia boleh buat ni. Dia rasa macam kuat kan. Bila dia rasa kuat tu, dia nak cubalah, dia cabut lagi. Dia cabut apa? Dia cabut pokok-pokok yang besar. Pokok-pokok yang besar, kalau awak nampak dekat hutan tu ada pokok banyak kan, yang besar-besar tu kan. Dia buat apa? Dia tarik pokok-pokok besar tu sampai cabut. Cabut tak? Cabut. Lepas tu dia cubalah tarik semua pokok-pokok tu, dia cabut lah. Dia cabut semua pokok-pokok tu sampailah hutan tu jadi terang. Kan? Lepas tu bila dah lama-lama tu, satu hari tu badang disuruh membajak pokok petai yang sangat tinggi. Tiba-tiba apa jadi? Dahan yang dipijak oleh badang tu patah. Jatuh. Betul. Badang tu jatuh. Kan kalau dia angkat berat apa semua dekat pokok-pokok tu kan. Semua dia boleh cabut sampai habis kan. Tapi bila dia panjat pokok tu, tapi pokok tu tak dapat ditahan. Jatuhlah dia. Masa badang tu jatuh, dia pengsan tak? Ataupun dia luka tak? Cuba teka. Sebabkan badang ni kan kuat. Jadi badang ni dia jatuh je, kepala dia kan terhempas dekat satu batu besar tu kan. Tapi batu besar tu pula yang terbelah dua. Nampak tak? Bila badang tu terhempas, maksudnya kepala dia terhempas dekat satu batu besar ni. Tapi yang pecah tu bukan kepala dia. Yang pecah tu batu dia. Batu tu terbelah dua. Dan apa jadi kat kepala badang? Tak ada apa-apa luka ke berdarah ke, tak ada. Tak ada pun badang dia punya kepala tu berdarah, tak ada. Daripada situlah kisahnya kenapa badang dia sangat famous ataupun terkenal dekat satu masyarakat ni. Sebab badang ni
Dia terkenal kerana kegagahannya ataupun kerana kekuatannya. Jadi berita kegagahannya tu sampailah ke pengetahuan raja. Lepas tu apa jadi? Bila raja dapat tahu, asal tu orang ni dia sangat kuat, dia sangat gagah. Dia pun raja pun ambil Badang sebagai hulu balang baginda. Itu sahaja tamat. Seronok tak? Nampak kan Badang ni dia sangat-sangat orang kata orang yang kuat, gagah. Jadi orang pun jadi suka ambil dia sebagai hulu balang baginda macam raja kan. Raja pun ambil lah dia sebagai hulu balang baginda. Itu sahaja. Okey. Terima kasih anak-anak teacher. Bye.